Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan Adam dan wartawan Ain melaporkan untuk Parcel Channel SK Pematang Pasir. Hari ini berlangsungnya program Back to School anjuran DRB Highcom dengan kerjasama Sinar Bestari. Satu inisiatif yang penuh makna untuk membantu murid-murid kembali ke sekolah dengan lebih ceria dan bersemangat. Sekolah yang terpilih ialah SMK Pematang Pasir, SK Gua Perahu dan SK Pematang Pasir. Dalam majlis ini, murid-murid yang terpilih akan menerima bantuan kelengkapan persekolahan. Sumbangan ini diharap dapat meringankan beban keluarga terutamanya menjelang sesi persekolahan baharu. Majlis turut diserikan dengan penandatanganan kerjasama strategi antara DRB Highcom, Sinar Bestari dan SK Pematang Pasir. Menariknya, pengundur menerima sumbangan peralatan set studio daripada DRB Highcom dan Sinar Bestari. Langkah ini membolehkan murid-murid meneroka dunia penerbitan dan penyiaran di samping mengasah bakat komunikasi mereka. Set studio ni dia ada macam-macam benda kan. Jadi peralatan yang ada kat sini dengan harapan cikgu-cikgu dapat gunakan untuk pelajar-pelajar yang berminat ke arah multimedia, untuk yang berminat untuk belajar benda-benda yang berkaitan dengan penggambaran, perfilman, editing, yang mana yang kalau tak ada studio yang lengkap susah jugalah kalau nak belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Aisyah Humaira dalam segmen khas Parcel Channel. Hari ini kita bersiaran secara langsung dari studio Parcel Channel SK Pematang Pasir. Kami amat bertuah kerana menerima set studio lengkap sumbangan daripada DRB Highcom dan Sinar Bestari. Jadi, hari ini saya akan bersama rakan wartawan untuk berkongsi tentang sekolah kita dan perasaan mereka menerima sumbangan yang istimewa ini. Boleh ceritakan sedikit tentang sekolah kita SK Pematang Pasir? Terima kasih. SK Pematang Pasir ialah sekolah yang sangat aktif dan penuh dengan pelbagai aktiviti. Kami juga ada guru-guru yang sentiasa menyokong kami. Menarik. Jadi, bagaimanakah perasaan kamu apabila mendapat set studio daripada DRB Highcom dan Sinar Bestari? Saya sangat gembira dan teruja. Terima kasih banyak kepada DRB Highcom dan Sinar Bestari atas sumbangan dan sokongan yang diberikan kepada kami. Kami janji akan menggunakan studio ini sebaik mungkin dan menghasilkan konten yang bermanfaat untuk warga sekolah. Terima kasih kepada rakan wartawan kita atas perkongsian yang menarik tadi. Dengan studio baru kami di Parcel Channel berjanji akan terus membawa berita, cerita dan inspirasi kepada semua. Saya Nur Aisyah Humaira melaporkan dari studio TV PSS Parcel Channel SK Pematang Pasir. Jumpa lagi dalam siaran akan datang. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi memberi manfaat berterusan kepada anak-anak generasi masa depan. Saya wartawan Adam dan wartawan Ain melaporkan untuk Parcel Channel dari SK Pematang Pasir. Terima kasih dan jumpa lagi. Pasir and go for excellence.